Cara buka pasang Schneider switch model Affle Plus. Fix issue bila on switch, lampu berkelip kejap lepas tu tak menyala. Punca skru terminal switch longgar. Solution, ketatkan skru dekat terminal switch. On switch, dia kelip macam tu je, tak menyala. Bila check pakai test pen, dekat wire live tak ada menyala. Kita check, tengok connection dalam switch ni. Kan bawah ni ada dua umpil je. Ada dua umpil. Umpil pakai test pen je. Ada dua, satu, dua. Sini satu, dua umpil je. Nak access skru ni ada dua, satu, dua. Ini umpil je pakai test pen. Umpil kat bahagian tengah. Bahagian tengah. Pelan-pelan. Umpil sikit, umpil sikit, umpil sikit. Sampai dia tercabut macam ni. Satu, dua. Dia pegang kat sini. Satu, dua. Ini bahagian bawah. Nanti pasang ikut balik. Asal. Dah umpil ketiga. Dia agak liat sikit lah. Kena pelan-pelan. Kap macam tu. Dia agak liat sikit. Okay, baru boleh access kat dalam ni. Buka dua skru kiri kanan. Dah buka. Ni skru nut box ni agak panjang sikit. Skru ni nampak okey. Tak ada karat apa. Dalam macam ni. Nanti dia set up betul-betul. Apa cerita. Abuk-abuk semua ni. Buang lah. Sini dia tulis L1. Sini dia tulis common. Tapi dalam video tak pernah nampak sangat. Sini pun sama. L1 common. L1 common. Tak pernah nampak lah video. Tapi ada tulis. Yang common. Yang kita loop lah. Ni supply daripada DB. Loop ke common. Ni pun loop common. Switch dalam keadaan off. Common, okey, ada api. Outgoing pergi ke lampu. Ada api juga sikit tapi tak terang sangat. Ni off lah. Ni common, okey lah. Ada supply lampu. Ni outgoing, switch belum on lagi dah ada supply sikit. Dia menyala sikit lah. Sikit je. Kalau on. Kalau on dia menyala macam biasa. Common, outgoing, switch on. Common, outgoing, switch off. Ada juga lampu sikit. Kalau turn on, lampu banyak. Okay, switch nombor 1, common ada api. Outgoing, pergi ke lampu. Ada juga api sikit. Kalau turn on. Okay, api terang. Okay, ni semua switch on. Okay, sekarang switch off. Switch off, common je patut ada api. Common, okey. Outgoing pergi ke lampu ada api sikit. Common ada api, okey. Outgoing pergi lampu ada sikit walaupun switch off. Common ada lampu, okey. Outgoing switch off. Ada lampu sikit je. Okey, ada lampu. Pas. Saya test pasang lampu nombor 2. Kadang-kadang dia berkelip. So, saya suspect ada skru longgar. Okey, akhirnya jumpa dekat terminal switch semua skru bila saya cuba pusing boleh pusing. Maksudnya dia longgar. Ketatkan semua skru dekat terminal ni. Ke-6 skru ni, ketatkan balik. Lampu satu awal-awal kita check dekat konektor, supply tak ada masuk. Selepas kita dah ketatkan skru kat terminal switch, supply dekat konektor casing dah ada. Tadi switch 1 bila on, lampu tak menyala. Sekarang kita dah ketatkan skru kat atas ni. Kita test on. Okey, menyala lah. Okay, lampu sudah menyala. Okey, nanti pasang balik lah. Cap dia dengan skru. Skru karat tadi kita ganti balik dengan skru yang okey. Kita tengok lampu pertama. Lampu 2 dan 3 bila on switch. On switch. Okey, menyala. Lampu 3.
Nyala. Okey, semua dah okey ya. Off 1, off 2, off 3. Kesimpulan dia, punca lampu tak menyala. Supply kita check dekat terminal atas casing lampu tu tak ada sebab skru dekat switch ni longgar. Kita dah ketatkan dah okey. Lepas tu pasang balik, lepas tu make sure wiring ni jangan halang tempat skru nak masuk. Kan, kalau halang skru, nanti kita pasang skru takut kabel luka. Make sure positionkan, jangan halang laluan masuk skru. Bila dah ketatkan semua skru, tadi masalah dekat outgoing ada api sikit-sikit kan, bila switch off dah selesai hanya dekat common je ada api. Common ada api, outgoing tak ada api. Kita normal. Common ada api, outgoing switch nombor 2 ada api, switch off Common ada api, outgoing switch nombor 1 tak ada api, switch off. Okay, ni normal. Tadi outgoing walaupun switch off ada api sikit-sikit untuk 3 switch sebab kesemua skru ni sudah longgar over time. Lepas dah ketatkan dah okey. Dia dah adjust wire, kabel tak ada sangkut dengan tempat letak skru ni, ikat. Lepas tu ikat agak-agak jangan terlampau paksa sangat sebab dia punya sarung kat dalam tu plastik je, bila takut kalau terlampau paksa nanti pecah pula. Pasang balik ni. Yang ni kat bahagian bawah. Dia ada label CBA. B kat tengah-tengah. C dengan A ni kat tepi. Ni B, ni bahagian bawah. Dan masukkan. Tekan. Macam tu. Okey. Ini ada tulis A. Dan kalau pasang kat sini tak ngam. Tak ngam, tak masuk betul. Kena pasang kat sini. Tekan je. Ni ada tulis C. C kat situ. Okey, C ni kat sini baru ngam. Okey, pasang macam tu, tekan. Okey, setelah disiasat punca skru longgar sebab pipe ni dia boleh gerak atas bawah sebab dia tak ada ikat dengan saddle untuk dia tak bergerak. Dia boleh bergerak atas bawah, so dia bagi tekanan tolak kabel kat dalam tu, menyebabkan lama-lama skru boleh longgar. Itu punca dia. Seeloknya pasang U-clip ataupun saddle kat sini supaya pipe ni tak bergerak atas bawah sangat. Lagi satu fitting kat bawah ni, pasang female adapter 20mm. Ini contoh saddle ataupun U-clip. Kalau pasang dekat pipe pipe 3 suku ataupun 20mm dia risiko dia nak bergerak atas bawah tu kurang Satu lagi pakai female adapter 20mm ataupun 3 suku inci. Contoh nut box, kalau tak pakai female adapter 20mm 3 suku inci ni, bila kita katakan dah tebuk lubang kan, okey, pipe ni dia boleh gerak atas bawah. Dia boleh gerak atas bawah. Kemudian dia akan tekan cabling dalam ni, bagi pressure, so menyebabkan skru dekat terminal switch longgar. Okay, penyelesaian pertama kita boleh pasang saddle ataupun U-clip supaya dia kuranglah risiko dia nak turun ke bawah tu kan. Okay, satu lagi, cara kedua, tambah lagi satu lagi aksesoris untuk securekan dia, pakai female adapter ikut size pipe lah. Kalau pipe 3 suku
pakai saiz 3 suku 20mm 20mm. Kalau pipe 1 inci pakai fitting yang 1 inci. Ini contoh 3 suku 20mm. So masuk macam ni je. Okey. Lepas tu katakanlah dia dah tebuk lubang. Bila kita pasang, dia dah tak boleh tolak lagi dah. Kalau tak pasang, pipe ni boleh gerak atas bawah. So dia bagi tekanan kat wiring dekat terminal switch tu. Terminal switch, skru kat terminal switch boleh jadi longgar. Dan kalau pasang ni, dia dah tak boleh ke dalam lagi dah. Dan kemudian bila pasang ni, bila dah tebuk lubang, contoh dah tebuk lubang, ini pasang di bawah, kunci dia, dia akan tak bergerak lagi lah. Dia tak akan bagi tekanan kepada wiring ataupun cabling dalam switch lampu. So risiko untuk skru longgar tu kurang sebab dia tak bagi tekanan. Kalau tak ada benda ni, female adapter ni, so kita pasang kan, pipe ni boleh ke bawah, dia akan tekan wiring dalam switch lampu tu, menyebabkan skru boleh jadi longgar. Okay, dua fitting tu, saddle U-clip dengan female adapter. Ni saiz 20mm. Sambung balik pasang. Tekan je. Okay, kalau nak buka nanti, bawah ni cungkil dengan test pen. 1, 2. Lampu 1 on, nyala. Lampu 2 nyala. Lampu 3 hujung sekali. Alright, semua dah settle. Tadi asalnya awal-awal lampu 1 dengan lampu 2 yang flickering, berkelip, lepas tu tak menyala. Cek dalam dekat konektor tu semua okey, ketat, tak ada masalah. Punca dia kat sini. Dekat terminal skru kat dalam ni, skru longgar. Dan sebab pipe ni boleh gerak-gerak sebab tak pasang U-clip ataupun saddle dengan female adapter kat sini. Tengok atas tak ada U-clip untuk hold pipe 3 suku ni. Sebab tu dia menekan, bagi beban dekat cabling kat dalam, tarik skru longgar. Tu punca dia.